Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Irfan Merosani dan juga rakan-rakan saya. Kami akan membincangkan tajuk keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan. Jadi kami akan mengkaji dan menganalisis berdasarkan satu artikel yang dipilih, iaitu artikel yang ditulis oleh Latih G dan Osman berkaitan dengan tinjauan interaksi lisan bahasa Melayu dalam kalangan remaja Malaysia dari sudut teknologi komunikasi. Bersama saya Arif Irfan bin Rosani dan juga dua sahabat saya iaitu Musirah dan juga Hani. Jadi seterusnya saya akan menerangkan tentang apa itu keutuhan wacana. Yang pertama sekali, wujud kesinambungan antara idea yang mempunyai makna. Yang kedua, menurut Kamus Dewan 1996, keutuhan wacana bermaksud suatu kesatuan ucapan, pertuturan dan percakapan. Yang ketiga, wacana memberi kekuatan dalam sesebuah penulisan kerana wujud melalui pelbagai pertautan antara ayat, perenggan, frasa, laras bahasa, tanda baca, latar, konteks dan keseluruhan aspek berkaitan penulisan. Yang keempat, keutuhan wacana merujuk kepada kekuatan dalam sesuatu penulisan akademik untuk memastikan para pembaca memahami makna yang ingin disampaikan oleh penulis. Jadi dalam keutuhan wacana terdapat 4 jenis keutuhan wacana, iaitu yang pertama adalah keutuhan semantik dan yang kedua adalah keutuhan leksikal, yang ketiga adalah keutuhan fonologi dan yang terakhir sekali adalah keutuhan gramatikal. Jadi yang pertama sekali, mari kita lihat keutuhan semantik. Apa itu keutuhan semantik? Jadi keutuhan semantik ini adalah berkaitan makna dalam ayat atau wacana. Maksud ayat perlu jelas, tepat dan tidak mengelirukan. Setiap perkataan mesti membawa makna yang sesuai dengan konteks. Jadi yang kedua kita boleh lihat iaitu keutuhan leksikal. Apa itu keutuhan leksikal? Keutuhan leksikal ini adalah melibatkan pemilihan perkataan yang sesuai dan tepat. Yang kedua, tiada penggunaan kata yang salah dari segi makna ataupun konteks. Yang ketiga adalah menunjukkan kekayaan dan ketepatan kosakata dalam sesuatu teks tersebut. Sekarang kita akan lihat keutuhan gramatikal. Apa itu keutuhan gramatikal? Ia melibatkan struktur tata bahasa yang betul, susunan ayat, imbuhan dan hukum nahu. Yang kedua, pastikan ayat gramatis tidak menyalahi peraturan bahasa. Jadi yang terakhir sekali adalah keutuhan fonologi. Apa itu keutuhan fonologi? Yang pertama, ia berkaitan dengan sebutan dan bunyi bahasa yang betul. Yang kedua, menjaga intonasi, tekanan dan kelancaran sebutan supaya mesej jelas. Yang ketiga, digunakan dalam pertuturan atau pembacaan lisan. Seterusnya, kita akan teruskan pula kepada menganalisis keutuhan wacana yang terdapat dalam artikel. Jadi yang pertama, keutuhan semantik. Keutuhan semantik ini terbahagi kepada dua, iaitu keutuhan semantik umum dan keutuhan semantik interaktif. Keutuhan semantik umum ini membawa erti kepada hubungan makna antara pelbagai bahagian dalam sesebuah wacana, yang mana ianya memastikan wacana tersebut jelas dan koheren untuk memastikan ayat itu berhubung antara satu sama lain. Seterusnya, keutuhan semantik interaktif. Keutuhan semantik interaktif ini merupakan satu konsep yang menggabungkan hubungan makna antara ayat dengan cara maklumat disampaikan melalui interaksi pengguna. Jadi kita teruskan pula kepada bahagian hubungan berkaitan sebab dan akibat. Jadi saya dapat menganalisis daripada artikel ini berkaitan hubungan sebab dan akibat. Pada artikel ini, penulis telah menyatakan pada bahagian penilaian risiko daripada WHO mendapati bahawa penyakit ini adalah berpunca daripada haiwan yang dijual di pasar. Itu sehingga mengakibatkan kesukaran bernafas. Jadi daripada ayat ini kita dapat lihat hubungan sebab dan akibat, yang mana sebab itu dapat kita lihat pada bahagian penyakit ini berpunca daripada haiwan yang dijual di pasar. Ayat ini menunjukkan kepada bahagian sebab. Dan apa akibatnya? Akibatnya, ianya mengakibatkan kesukaran bernafas. Jadi, ayat ini menunjukkan hubung kait antara sebab dan akibat. Seterusnya, hubungan alasan dan akibat. Jadi, pada ayat ini,
Oleh sebab jangkitan berlaku melalui aspek pemakanan, mana-mana premis makanan akan ditutup jika didapati melanggar Akta 342 atau Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan Makanan 1985. Jadi, kita dapat lihat di sini hubungan antara alasan dan akibat. Jadi, apa alasannya? Alasannya adalah pada jangkitan ini berlaku melalui aspek pemakanan. Jadi, daripada alasan inilah mengakibatkan mana-mana premis makanan akan ditutup sekiranya ianya melanggar akta-akta yang telah dinyatakan oleh penulis dalam artikel ini. Seterusnya berkaitan dengan hubungan tempoh masa menurut turutan kronologi. Daripada artikel ini, saya dapat menganalisis pada bahagian yang dinyatakan oleh penulis, iaitu pada 7 Januari 2020, Perancis melaporkan 2 kes pertama bagi negara Eropah yang menular ke Paris dan Bordeaux. Jadi pada ayat seterusnya, penulis menyatakan selepas itu pada 11 Januari 2020, China merekodkan kematian pertama pesakit yang berpunca daripada pneumonia yang disebabkan oleh COVID-19 di Wuhan. Kemudian, pada hari Ahad 12 Januari 2020, pihak berkuasa tempatan telah mengesahkan bandar Wuhan dijangkiti wabak pneumonia yang hanya dapat dikenal pasti puncanya pada hari Khamis, iaitu penularan sejenis kumpulan virus baharu, iaitu virus corona. Jadi, daripada petikan ini dapat kita faham atau dapat kita lihat turutan kronologi yang disusun oleh penulis, yang mana ianya bermula daripada pada 7 Januari 2020 dan diteruskan pada ayat seterusnya, iaitu pada 11 Januari 2020 dan diikuti dengan bertarikh 12 Januari 2020. Jadi dapat kita lihat turutan kronologi yang disusun dengan baik oleh penulis artikel ini. Seterusnya, keutuhan fonologi. Hubungan dari aspek fonologi dapat dilihat melalui hentian atau kesenyapan suara, intonasi rendah dan nada suara. Jadi, saya bawakan daripada petikan yang telah dianalisis. Wabak penyakit virus corona, iaitu COVID-19, merupakan penyakit yang mampu membahayakan nyawa dan ini menimbulkan kebimbangan pelbagai negara termasuklah Malaysia. Jadi, daripada ayat ini dapat kita lihat bahawasanya ayat ini merupakan ayat penyata yang mana ianya mengikut cara bacaan, nada dan intonasi suara sama ada tinggi atau rendah. Seterusnya, keutuhan leksikal. Hubungan leksikal dalam wacana tercapai melalui penggunaan kosakata yang sesuai dan serasi. Jadi, terdapat beberapa cara untuk memperoleh hubungan leksikal ini, iaitu hiponim, antonim, persamaan leksikal atau sinonim. Jadi, yang pertama berkaitan dengan hiponim. Hiponim merupakan perkataan yang mempunyai makna yang boleh menunjukkan maksud perkataan lain, iaitu makna umum dan makna khusus. Jadi, daripada artikel ini kita dapat lihat pada ayat, perhimpunan sosial ini adalah seperti mengadakan majlis walimatul urus atau resepsi perkahwinan, tahlil dan kenduri. Jadi, saya memfokuskan kepada perhimpunan sosial, majlis walimatul urus, resepsi perkahwinan, tahlil dan kenduri. Jadi, perhimpunan sosial ini membawa makna yang umum, manakala majlis walimatul urus, resepsi perkahwinan, tahlil dan kenduri merupakan makna yang khusus, iaitu makna yang mengkhususkan lagi kepada perhimpunan sosial ini. Seterusnya, antonim. Antonim menurut Faridah et al. 2014, beliau menjelaskan antonim ialah perkataan yang berlainan bentuk, ejaan, bunyi dan mempunyai maksud yang berlawanan. Jadi, pada ayat ini, selain itu, sekatan dilaksanakan bagi semua perjalanan keluar masuk negara dan rakyat Malaysia yang hendak pulang semula ke negara asal
dikehendaki untuk menjalankan pemeriksaan kesihatan. Jadi saya menggariskan pada perkataan keluar masuk. Jadi dapat kita lihat, keluar masuk merupakan dua bentuk yang berlawanan, bunyi yang berbeza, ejaan yang berbeza dan maksud yang berlawanan, iaitu keluar dan masuk. Seterusnya, berkaitan persamaan leksikal atau sinonim. Menurut Faridah Nazir et al. 2014, beliau menyatakan bahawa persamaan leksikal adalah perkataan berlainan ejaan, iaitu imbuhan atau bunyi, namun mempunyai makna yang sama. Iaitu pada ayat seterusnya, kerajaan Malaysia juga menyekat kemasukan mana-mana pelancong dan pelawat asing. Jadi, ayat ini menggunakan persamaan leksikal, iaitu sinonim antara perkataan pelancong dan pelawat asing. Kedua-duanya mempunyai bunyi yang berbeza, tetapi mempunyai makna yang sama. Seterusnya, keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal ini merupakan hubungan yang berkaitan dengan tata bahasa. Maknanya, gramatikal ini lebih kepada penggunaan tata bahasa. Jadi, menurut Faridah Nazir et al. 2014, beliau menyatakan bahawa terdapat beberapa jenis keutuhan gramatikal dalam sesuatu wacana. Yang pertama, tanda penggantian. Tanda penggantian merupakan satu proses menggantikan unsur bahasa dan unsur dalam. Seterusnya, penanda rujukan. Penanda rujukan merupakan kata ganti nama diri seseorang dan kata ganti nama tunjuk. Jadi pada ayatnya, menurut bekas Menteri Sumber Manusia M. Kulasegaran, beliau menyifatkan arahan bekerja dari rumah merupakan suatu arahan yang gagal dan perlu diperbaiki kerana terdapat perjanggahan arahan daripada Menteri Kanan Keselamatan, iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, dan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, iaitu MITI, iaitu Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Jadi, penanda rujukan yang digunakan oleh penulis artikel ini adalah beliau, yang mana ianya menjadi penanda rujukan kepada bekas Menteri Sumber Manusia, iaitu M. Kulasegaran. Seterusnya, penanda elipsis. Penanda elipsis merupakan unsur pelenyapan untuk mengelakkan daripada berlakunya pengulangan maklumat. Jadi, ianya digunakan dengan menggugurkan perkataan atau frasa yang telah digunakan dalam penulisan. Jadi, pada bahagian penyakit kolera merupakan jangkitan akut pada usus kecil oleh bakteria Vibrio cholera yang menyebabkan muntah teruk dan cerit-berit. Jadi, penyakit ini yang juga dikenali sebagai najis air sungai akan membawa kepada penyahidratan. Jadi, saya memfokuskan kepada penyakit kolera. Dan pada ayat seterusnya, penulis menggunakan penyakit ini yang juga. Jadi, penyakit ini merujuk kepada penyakit kolera itu tadi, yang mana penulis ini cuba untuk mengelakkan daripada pengulangan maklumat yang sama. Jadi, penulis telah menggugurkan nama penyakit kolera itu pada ayat kedua dengan hanya menggantikan kepada penyakit ini. Jadi, kita